Muhyiddin di Perak terus ditolak dan sehari kemudian terus disokong. Zainul Fazli Paharudin mewakili 14 bahagian ataupun majoriti bahagian Bersatu Perak dan meminta Presiden berbesar hati dan mengambil tanggungjawab atas segala yang berlaku di dalam parti itu dengan bermuhasabah diri dan meletakkan kepentingan parti melebihi kepentingan peribadi. Kenyataan pada 10 Disember 2025 berbunyi demikian. YB Tan Sri Presiden boleh menjadi cerminan pemimpin yang berjiwa besar dengan mengundurkan diri secara terhormat. Kami tidak mahu melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Najib Razak versi bersatu. Dia tambah sos. Baru-baru ini kecoh dalam Dewan Rakyat hal anak menantu Tan Sri, Adlan Berhan yang hilang. Isu ini dijaja serata Dewan sehingga menjadi bahan sindiran di dalam dan luar Dewan. Dia sambung dengan usia tua Muhyiddin, 78 tahun, dan juga fakta yang Muhyiddin berhadapan tuduhan mahkamah yang belum selesai. Mesti Muhyiddin Yassin sakit hati mendengar semua ini. Lagi-lagi Isnin depan dia ke UK, Spain dan Dubai untuk cuti Eropah dan Timur Tengah. Abah tidak boleh fokus dengan kerja packing bag, khususnya golf bag dia, kerana dia tetap diperli oleh ahli-ahli Bersatu. Demi Abah, naib Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang lebih dikenali sebagai Peja dan bekas Menteri Besar Perak menyatakan serangan Zainul dan rakan-rakan hanya berbentuk peribadi. Malah dia berkata yang hanya 9 ketua bahagian bersama Zainul yang ahli Majlis Tertinggi Bersatu. Peja kata bersama dia ada 14 ketua bahagian Bersatu yang menyokong Muhyiddin. Maka dengan itu kita ada 9 yang anti Muhyiddin dan 14 yang pro Muhyiddin di Perak. Jumlahnya 23. Di Perak ada 24 bahagian. Siapa yang ke-24? Yang tak sebut pro atau anti Muhyiddin? Mungkinkah individu ini adalah ketua bahagian larut yang diketuai oleh Timbalan Presiden Parti dan Ketua Pembangkang PN Hamzah Zainuddin? Siapa nak bet yang nombor ke-24 ini adalah Hamzah? Dan siapa nak bet yang Hamzah menyokong tindakan Zainul dan rakan-rakan? Perkembangan ini mengejutkan memandangkan pada 19 November 2025 kesemua ahli Parlimen Bersatu termasuk Hamzah berkumpul di rumah Muhyiddin di Kuala Lumpur dan menyatakan sokongan mereka untuk Muhyiddin. Tetapi 20 hari kemudian, minggu ini, selepas kena belasah di Sabah, kepimpinan di Sabah diikuti di Perak menyerang Muhyiddin. Muhyiddin dan sekutu telah memecat Wan Saiful Wan Jan dan 5 ketua bahagian. Muhyiddin juga menggantung ahli Parlimen Wan Faisal Wan Ahmad Kamal. Kini, akankah dia memecat ketua-ketua bahagian di Sabah dan Perak yang menentang dia? Ataupun boleh tak Muhyiddin membuat keputusan terkejut? Sama ada pencen ataupun memanggil untuk pemilihan posisi Presiden Parti. Kalau mereka nak menolak Muhyiddin, biarlah mereka menggunakan kotak undi. Biarlah ada pemilihan baru di Parti Bersatu. Dan sekiranya mereka yang anti Muhyiddin, mereka boleh letak calon untuk melawan Muhyiddin. Dan sekiranya Muhyiddin ingin mempertahankan kedudukannya, dia boleh bertanding juga. Biarlah perwakilan Bersatu menentukan siapakah harus memimpin parti. Dan jangan membiarkan setiap minggu ada drama-drama media seperti ini. Siapa yang menang boleh memilih sekutu dan mengorak langkah untuk ke PRU ke-16 yang akan dan perlu berlaku sebelum 2027 tamat.